Hai kawan-kawan, Afen di sini. Dan dalam video hari ini, kita akan membersihkan barang-barang yang sangat mahal dan menarik yang diliputi kotoran. Tetapi ada cabarannya. Kita akan membersihkannya menggunakan objek rawa. Mari lihat sejauh mana tuah kita. Orang yang mempunyai objek paling berat akan kalah, atau orang yang mempunyai markah paling sedikit pada akhir akan menerima hukuman. Tonton video hingga akhir untuk mengetahui siapa yang kalah. Tetapi apakah hukumannya stunt? Hukuman hari ini agak istimewa. Ia adalah tong lumpur beracun. Tak apa. Ya, saya pasti tidak akan masuk ke sana. Dan lihatlah penimbang raksasa ini. Mereka sangat tepat. Hei, jangan menipu stunt. Mari kita ke pusingan pertama. Ayo. Wah, jadi ini adalah pusingan pertama. Saya tertanya-tanya apa itu. Saya bertaruh ia adalah PlayStation. Apa? PlayStation? Awak gila bro? بابا جاي لبلا ستيشن 5 على ستيشن 5. Ini jelas PlayStation 2 kerana ia lebih kecil, tahu? Ya, PS5 Slim. Slim. Kita hanya ada satu cara untuk mengetahui, untuk membersihkannya. Tuh, ia tidak membuat banyak bunyi jadi ia boleh jadi apa-apa. Mari pilih nombor. Oh, apa itu? Objek nombor 25. Mari lihat apa itu. Wah, berus tandas. Awak tahu tak? Ini tidak terlalu buruk sebab saya boleh menggosok. Saya boleh membersihkan. Baiklah, saya akan cuba sedaya upaya. Saya tertanya-tanya apa ini. Saya rasa memang ia PlayStation dan saya pilih nombor 21. Jadi apa barang itu? Apa? Apa yang patut saya lakukan dengan pengering rambut? Jadi saya tak boleh betul-betul hembuskannya sebab ia. Mari mulakan pemasa dan mari kita mulakan. 3, 2, 1. Mari mulakan. Ayo. Cepatlah. Ya. Ia mula menjadi lembut. Pergi macam ini. Saya rasa ini tidak berkesan. Maksud saya sedikit. Saya ada sedikit debu keluar. Wah, lihat itu. Oh Tuhan, ini sebenarnya berfungsi dengan baik sekali. Saya tidak ke mana-mana dengan ini. Tunggu sebentar. Tiada peraturan tentang apa yang sepatutnya kita lakukan dengan barang itu. Jadi macam mana kalau? Ya, ayo. Ya, tunggu. Sekarang up. Saya pasti akan kalahkan Stanley. Begitu banyak debu. Saya rasa saya sudah tahu apa ini. Saya rasa ia adalah matchbook. Saya harap Stan dapat barang yang betul-betul buruk. Ia sangat bagus. Ini memang barang paling terbaik pernah. Tuh, Tuhan. Jom. Bersihkan semua ini. Oh, tunggu. Saya hampir terlupa tentang bahagian belakang. Ini akan menjadi lebih sukar sekarang. Oh, hanya 10 saat. Cepat. Saya kena buat bahagian bawah juga. 5, 4. 3, 2, 1. Satu hai semua. Selesai. Saya rasa saya lakukan agak baik. Lihat ini. Hanya ada sedikit kotoran di belakang, tetapi secara keseluruhan saya rasa ia agak baik. Mari kita lihat sejauh mana baiknya Stanley lakukan. Itu seperti baru, hampir sama. Mungkin masih boleh guna itu. Ia bukan PlayStation yang saya harapkan, tapi masih agak baik. Adakah anda mahu saya menang? Tekan butang langgan. Semak. Tekan butang suka jika anda mahu saya menang. Mari kita lihat keputusan kita. Wah, kepunyaan awak agak bersih, tetapi kepunyaan saya memang lebih bersih. Baiklah, saya tak tahu tentang itu. Mari semak bahagian bawah. Bro, baiklah. Itu kelihatan seperti bahagian bawah kasut saya. Baiklah, kita masih perlu menimbangnya dan melihat siapa yang menang. 3, 2, 1. Mula. Ya, mari mulakan. Aku dah cakap aku akan menang. Kamu menipu. Saya nampak kamu. Awak tolak tadi. Saya nampak kamu tolaknya. Saya tak tolak pun. Bro, Kawan-kawan, tulis dalam komen di bawah jika kamu rasa Evan menipu. tak? Mari kita pergi ke pusingan seterusnya. Pusingan 2. Apa yang awak rasa di dalamnya? Ini jelas sekali kasut. Saya tak rasa ia akan sebegitu jelas. Saya rasa ini adalah kapal layar mainan. Apa tentang itu? Kenapa ia akan menjadi kapal layar mainan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Untuk membersihkannya. Jom, mari kita mulakan. Kawan-kawan, apa yang awak rasa di dalamnya? Tulis mereka dalam komen. Saya rasa ia adalah kapal layar mainan. Tetapi sekarang mari kita pilih objek kita. Mari kita mulakan. Objek nombor 14. Apa? Lakukan. Serius. Pencungkil gigi. Ia tidak akan membuat kerosakan. Sebagaimana ini akan merosakkan? Saya agak pasti ini adalah kasut dan saya berharap dapat kalahkan Evan pusingan ini. Mari kita ketahui apa objek yang kita dapat. Nombor 10. Ayo, ia mesti bagus. Oh, tidak. Tidak. Oh, kenapa? Mulakan pemasa. 3, 2, 1. Ayo. Mula. Apa ini? Ini tidak melakukan apa-apa. Pencungkil gigi terlalu tumpul dan kecil.
ia tidak berfungsi. Aduh, Saya rasa sudah tiba masanya untuk rancangan B. Mari kita cuba putar pencungkil gigi dan mungkin calarkan seperti ini. Ini berfungsi sedikit lebih baik tetapi masih tidak cukup untuk membersihkan keseluruhan kasut ini. Tan pasti akan memenangi cabaran ini. Lakukan. Tunggu sebentar. Wah, apa dan ia patah juga. Ini menjadi semakin teruk sekarang. Tunggu. bagus. Sekarang saya ada 2 pencungkil gigi. Lebih baik lagi. Ya, kemenangan. Saya datang. 10 saat lagi. Tak apa. Tidak. Tidak. Oh. 5, 4, 3 2, 1. Masa sudah tiba. Saya rasa Evan akan menang kali ini. Malah tangan saya pun tak boleh berfungsi. Saya nampak tali kasut. Saya rasa itu adalah kasut sukan. Tetapi bagusnya saya tak perlukan satu. Saya ada koleksi penuh daripadanya. Tunggu sebentar. Kasut itu berwarna putih. Saya ada idea. Mari kita timbang ini di atas penimbang. Mari kita timbang kasut sukan kita, Ivan. Rupanya ia adalah kasut sukan, bukannya bot mini. Wow, itu nampak sangat bersih. Apa yang kamu gunakan? Hanya pengelap habuk. Kamu berjaya lakukan itu dengan penyapu? Hormat. Weh, tunggu. Kenapa kasut kamu kotor sangat? Oh, kamu tahu ia sedang hujan dan di luar berlumpur. Jadi ia. Baiklah, anggap saja itu yang terjadi. Baiklah, mari kita timbang mereka. 3, 2, 1, mula. Ya, Bro, memang dijangka begitu. Tetapi bagaimana kamu mau membuatnya begitu bersih? Ini mustahil. ia seperti penyapu ajaib atau sesuatu, bro. Cuma itu saja. Itu nampak sangat mencurigakan. Tetapi mari kita teruskan. Masa untuk pusingan ketiga. Apa tekaan kamu? Saya rasa itu adalah topi. Seperti kamu tahu, seperti topi tinggi atau sesuatu. Mungkin. Saya masih rasa itu adalah kapal layar mainan. Ya ampun lelaki ini. Tetapi sejujurnya mungkin semacam trofi. Tetapi ya, mari kita lihat. Saya ambil yang ini. Sabli, wow. Tunggu sebentar. Apa? Tidak, itu saya punya. Baiklah. Kamu tahu apa? Saya akan ambil yang ini dan saya masih akan kalahkan kamu. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, jadi guys, saya rasa ini adalah topi tinggi. Saya akan dapatkan nombor saya, nombor 20. Berharap untuk sesuatu yang benar-benar baik kali ini kerana kali terakhir itu sangat mengerikan. Oh, tabung duit shilling. Harapnya ia berfungsi dengan baik. Baiklah, mari kita lihat objek apa yang akan saya dapatkan. Ia tidak berjaya. Mari kita lihat apa itu. Wow, pukul. Sekarang memang terbaik. Ini akan jadi sangat mudah. Masa kamu bermula dalam 3, 2, 1. Jom. Oh. Saya sudah boleh rasa kemenangan. Ia pun tidak berfungsi. Tunggu sebentar. Tiada peraturan yang menghalang saya membuka dan mengeluarkan apa yang ada di dalam. Oh, duit shilling. Ini seperti hadiah dari Tuhan. Ya. Oh, ini jauh lebih cepat. Semua kotoran ini akan hilang. Hanya seperti ini. Apa maksud itu? Saya rasa saya akan teruskan sahaja. Dan berpura-pura tiada apa yang berlaku. Oh, saya dapat nampak. Ia masih terlalu perlahan. Hanya tinggal 30 saat. Tiada apa yang berfungsi. Saya rasa bukan topi. Saya rasa ia mungkin semacam mangkuk, mungkin dari kaca. Saya tidak pasti. Ambil saja itu. Oh, bagaimana saya nak timbang ini? Bukan saya. Hanya 10 saat. Tiada yang mencukupi. Masa sudah tamat. Saya sedikit meleset. Mungkin tak cukup pun. Saya rasa saya kalah pusingan ini, guys. Baiklah, saya rasa saya akan ambil ini. Mungkin apa yang Stanley ada akan lebih ringan. Mari kita lihat. Baiklah, jom kita mulakan. 3, 2, 1. Bro, Saya pasti memenangi pusingan ini. salah saya. Kawan, Di mana ia? Dia pecah. pasti kamu kalah. Bukan salah saya ia pecah. Jadi jika kamu menang, kamu tetap boleh simpan pasu yang pecah itu. Saya tak peduli. Saya masih akan menang dan dapat 1 mata. Jadi pada akhirnya saya tidak akan dapat hukuman. 3, 2, 1. Baiklah, saya rasa saya menang. Dia menipu lagi. Saya rasa saya menang yang itu. Penyingkiran secara automatik. Baiklah, tiada apa yang perlu dilihat di sini. Saya jelas menang. Tunggu di sini untuk melihat Stanley berenang dalam baldi lumpur itu. Kita akan lihat tentang itu, Ivan. Belum habis lagi, kawan. Mari kita teruskan. Oh, saya harap kita dapat sesuatu yang menarik kali ini. Kamu rasa benda itu apa? Pasti bukan PlayStation Stanley. Ya, memang bukan kapal layar mainan. Saya pasti iya. Sebenarnya, saya tak akan kongsi idea saya dengan kamu. Kenapa tidak? Sebab saya kejam. Mengejutkan. Baiklah, kawan-kawan.
Mari kita lihat apa mereka. Mari kita bersihkan mereka. Betul, Ivan telah banyak menipu baru-baru ini dan saya tidak menghargainya. Jadi saya akan tunjukkan kepadanya mengapa saya akan jadi pemenang dan mengapa dia akan mendapat hukuman. Jadi saya akan dapatkan nombor saya yang jelas nombor 15 dan saya akan menang. Ya, kali ini nasib menyebelahi saya. Dan ini adalah pusingan di mana saya buktikan Ivan salah bahawa saya akan menang. Jadi saya ada sedikit air dan seperti yang anda tahu, air sangat baik untuk membersihkan lumpur. Mari lihat saya menang sekali lagi dan pilih objek. Ia adalah 9. Jadilah sesuatu yang baik. Jadilah sesuatu yang baik. Hah? Misi gagal. Apa ini? Adakah ini aiskrim? Ini adalah troll sepenuhnya. Bagaimana saya sepatutnya memecahkan kotoran dengan aiskrim? Saya rasa dia hanya sedang troll saya. 3, 2, 1. Mari pergi. Saya benar-benar harap ini bukan elektronik kerana ia kelihatan seperti tablet atau iPad. Mari kita cuba. Fatality. Mungkin seperti ini. Lakukan sesuatu sekurang-kurangnya. Anda tahu apa? Saya tahu fizik. Ia akan cair dan ia akan larut kotoran. Hanya. Dia adalah soal masa. Atau akan jadi atau tidak. Baiklah, jadi lumpur itu mudah tanggal. Kita ada sedikit masalah. Ia adalah iPad. Saya telah lama bermimpi untuk mendapatkan iPad. Saya harap ini adalah yang kalis air. Saya yakin mereka datang dengan kalis air, bukan? Oh kawan-kawan, saya ada idea yang hebat. Ada kayu dalam aiskrim. Saya hanya akan gunakan kayu itu dan makan aiskrim. Oh, saya dapatkan kayu itu dan saya rasa tinggal 2 minit. Mari pergi. Oh, ini lebih baik. Oh, saya rasa saya tahu bagaimana rupanya. Saya rasa ia adalah iPad. Baiklah, 10 saat lagi, cepat. Oh, tolonglah. 10 saat lagi. Ayo. Tempat 3, 2 dan 1. Baiklah, itu sangat bersih. Tetapi ia juga sangat basah jadi saya tidak tahu jika ia akan hidup. Mempertimbangkan seada aiskrim untuk melakukan ini, ia tidaklah begitu buruk. Mari kita lihat apa milik Stanley. Bagus. Apa? Tidak lagi. Jadi apa yang anda gunakan? Tak apa yang kamu dapat? Saya ada ais. Anda sangat bernasib baik. Dan tengok apa yang saya dapat. Saya ada aiskrim. Apa yang saya sepatutnya lakukan dengannya? Adakah anda makan ia? Ya, ia sangat sedap. So good and tasty. Bang benda-benda ini. 3, 2, 1, pergi. Oh ya, Toh, ambil itu. anda bertuah sekali lagi. Saya telah bermimpi untuk iPad ini. Dan anda tahu apa lagi yang saya impikan? Anda untuk mendapat hukuman. Cuba untuk hidupkan iPad. Cuba saja. Tidak, ia kehabisan bateri. Cuba saja hidupkan iPad tu. Ia kehabisan bateri. Ia kehabisan bateri. Ia kehabisan bateri. Oh, ya, anda meletakkannya dalam air. Anda bodoh. Anda menang pusingan ini. Tetapi pada harga apa? Anda menenggelamkan iPad itu. Saya dapat iPad. Ras, apa yang anda fikir ia adalah? Ini boleh jadi banyak benda, anda tahu? Mungkin ia adalah seperti kulit kerang atau sesuatu seperti kulit kerang besar. Ia mempunyai bentuk seperti kulit kerang. Anda tahu, saya benar-benar mahu membersihkan ini dan melihat apa yang ada di dalam. Baiklah, kawan-kawan, yang ini agak kecil. Jadi ia sepatutnya agak mudah untuk dipecahkan. Jadi mari kita ambil barang kita dan cuba. Oh, nombor 18. Wow, sabun tangan berharum. Jadi mari pilih objek. Nombor 18. Saya harap ia bertuah. Wah, itu hebat. Satu pemancar air. Saya sangat teruja untuk yang ini. Kawan-kawan, jangan lupa untuk melanggan atau saya akan memercik anda sekarang. Ayo, baiklah, hanya bergurau. Tiada ancaman di sini. Atau mungkin, jika anda tidak melanggan. Masa akan bermula dalam 3, 2, 1. Mari pergi. Ini sangat menyeronokkan. Anda tahu bersihkan sedikit dan baiklah, saya perlu tunggu. Saya perlu mengorbankan masa saya. Tetapi jika saya letakkan cukup sabun, ia mungkin melembutkan dan bertindak seolah-olah ia air. Mari harap ia menjadi sedikit lembut dan kemudian kita mungkin boleh memecahkannya. Tunggu, mengapa tiada apa-apa yang berlaku? Sepatutnya air boleh membantu. Dia tidak larut. Saya rasa saya perlu melakukannya. Ya. Baiklah, itu sepatutnya cukup lama. Ya, saya harap Ivan melakukan lebih teruk daripada saya. Oh, tunggu. Ia kelihatan seperti sesuatu yang berharga. Ia adalah jam tangan. Saya rasa saya tidak sepatutnya hentam begitu kuat. Baiklah, 5, 4, 3, 2. Mengejutkan. Baiklah. Saya rasa saya telah melakukan yang terbaik. Betul, ia adalah jam tangan emas dan perak, sangat bersih. Seperti baru. Ini sebenarnya kelihatan agak baik. Mari kita timbang ia. Mari kita dedahkan jam-jam itu. Periksa itu, bling-bling. Lihat yang ini. Ia lebih bersih daripada milik anda. Dan juga kawan ini, terus dari Rolex. Anda tahu? Baiklah, mari kita timbang mereka dan mari kita lihat siapa yang menyimpannya. Pergi. Tidak. Naik. Ia berhenti. Apa yang kamu dapat? Saya ada sabun.
Sabun itu lebih baik daripada air. Sekarang saya dapat simpan Rolex ini. Ayo. Dan dapat satu lagi mata. Jadi, awak semakin dekat dengan hukuman, Ivan. Percayalah kepada proses. Mari kita teruskan. Masa untuk pusingan ke-6. Cemam, saya ada beberapa idea. Mungkin lilin. Apa lagi? Mungkin minuman seperti tin. Saya rasa memang begitu. Alah, janganlah. Kita belum mula cabaran lagi dan awak sudah menipu. Tidak, itu adalah kemalangan, saya janji. Ya, sudah tentu itu adalah kemalangan. Sudah tentu itu adalah kemalangan. So, mari kita pergi bersihkan mereka. Okey, kawan-kawan. Jadi saya goncangkannya dan saya yakin itu adalah minuman. Mari ambil objek kita. 17. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Awak tahu, ia semakin teruk setiap pusingan. Tolonglah jadi sesuatu yang baik. Nombor 10. Ini adalah nombor bertuah. Tolong sesuatu yang baik. Apa? Penyepit? Tidak. Masa bermula dalam 3, 2, 1. Mari kita pergi. Pergi. Mari kita mulakan. Sekarang beginilah duit shilling itu sebenarnya. Sangat perlahan. Saya tak boleh hentak dengan apa-apa sebab ia lembek. Ia pun tak keras. Nampak? Ini tidak berjalan dengan baik. Itu Coca-Cola. Saya sudah menang pusingan ini. Tidak. Tinggal sedikit masa lagi. Cepat. Saya rasa Ivan mungkin telah buat yang sama. Saya ada idea. Saya bersihkan bahagian luar. Sekarang saya akan bersihkan bahagian dalam. Patutnya lebih ringan dan Ivan akan kena hukuman itu. So, ya, saya perlu menggilap bahagian atas. Awak tahu, supaya ia lebih bersih. Tak mungkin. Saya tergelincir lagi. Bagaimana saya boleh lakukan ini? Adakah ini dikira sebagai item yang rosak? Saya benar-benar berharap tidak. Baiklah, mari kita letak di penimbang besar dan tengok apa pendapat Stanley. Masa untuk tunjuk botol kita. Tunggu, dia minum punya awak. Tapi awak dah hentak botol awak. Tak mengapa, sebab sekarang skor adalah 3-2 memihak kepada awak. Dan jika saya menang pusingan ini, ia akan menjadi seri 3-3. Jadi kita berdua akan ketong. Tidak, tak boleh kedua-duanya pergi. Mari kita timbang mereka. 3, 2, 1, mula. Ya. Saya menang. Saya tidak akan dihukum. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya dan tahu saya akan menang. Sekarang langgan, tekan butang suka. Tinggalkan komen dan kata tekan tahniah dan Ivan teruk. Saya sudah boleh rasa kotoran sejuk itu. Awak masuk ke situ? Ya Tuhan, awak akan berbau busuk. Tak mungkin. Ew. Ia sangat sejuk. Tak. Mari kita buat kaki dulu. Tak. Itu sangat menjijikkan. Sejuknya. Sangat sejuk. Biar saya bantu awak. Apa maksud awak bantu saya? Tunggu, apa maksud awak bantu saya? Saya boleh buat ini sendiri. Tak mungkin. Ya Allah, sejuknya itu. Tolak saya masuk. Masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Itu berbau busuk. Kawan-kawan, langgan saluran supaya anda tidak lepas lebih banyak video hebat seperti ini. Saya tertanya-tanya di mana Ivan akan berakhir lain kali. Jangan pergi dulu. Maksud awak diri awak? Hey. Hai kawan-kawan, Ivan di sini. Hari ini, Maria dan saya akan buat cabaran yang dipanggil. Jika anda bersihkan, anda dapat simpan. Kami akan bersihkan beberapa barang paling keren dan mahal dari segala kotoran. Selepas setiap pusingan, yang akan berlangsung selama 5 minit, kami akan timbang barang-barang ini di atas penimbang gergasi. Barang siapa yang lebih ringan akan menang. Di akhir, yang kalah akan kena hukuman paling menjijikan dan kotor. Tekan butang suka tu. Jom, kita mulakan. Baiklah, pusingan pertama dan setiap pusingan adalah selama 5 minit. Jadi saya ada barang yang agak besar dan penuh dengan kotoran di sini. HMM. Saya tak tahu ini apa. Tulis tekaan anda di ruangan komen. Nampak macam kotak, tapi ianya melengkung. Baiklah, kawan-kawan. Jadi saya rasa saya dah tahu apa yang ada dalam ini. Tapi pertama sekali, kita perlu tentukan alat apa yang akan saya guna untuk bersihkan ini. HMM. Saya rasa bertuah kali ini. Ayo. 13. Aduh, ayohlah. Mungkin saya akan bertuah. Baiklah, kita tengok. Sekarang masa untuk bersihkan. Dan untuk lebih seronok, kita guna alat rawak untuk bersihkan. Harap saya bertuah. Yang ini. 19. Tidak buruk. Saya dapat pemutar skru elektrik. Jom. Ayo. Penyapu. Apa yang saya sepatutnya buat dengan ini? Adakah saya sepatutnya menyapu kotoran? Tapi saya rasa pemasa dah mula, jadi mari kita cuba buat sesuatu. Ia tertanggal. Sebenarnya agak berkesan. Okey, jadi mari kita cuba pemutar skru elektrik ini. Okey, mari kita mula. Tengok. Saya boleh ukir ia keluar.
Benda ini berfungsi dengan baik. Bagaimana jika saya cuba pecahkan ia jadi kepingan kecil? Macam yang ini. HMM. Saya rasa saya mula tahu ini apa. Tapi untuk pastikan, mari kita buka bahagian ini, bahagian atas. Tak benar-benar menunjukkan sebarang warna. Saya rasa saya dah bersihkan kebanyakan kotoran. Tapi kita perlu buat bahagian lain juga dan bahagian atas. Mari kita teruskan. Ayo, kawan-kawan. Saya rasa saya tahu ini apa. Saya rasa ini PS5. Saya akan dapat satu lagi PS5. Ayo. Tengok, ia berwarna hitam. Sekarang saya tahu ini apa. Ini PS5. Macam mana saya tak perasan terus. Tapi masa hampir habis. Saya perlu buat lebih cepat. Ayo, untuk cepatkan lagi, saya boleh guna ini sebagai tukul. Oh, lihat pada kepingan besar ini. Oh, ia berfungsi sangat baik sekarang. Bahagian lain, cepatlah. Saya perlu berusaha lebih sebab saya tak nak Ivan menang. Saya rasa saya dapat idea. Ada dua sisi penyapu ini. Jadi saya boleh pecahkan kotoran dan kemudian sapu kotoran dengan sisi ini. Jadi mari kita buat. Kawan-kawan, tahu tak ada 10 saat lagi. Saya terlalu yakin dengan ini. Maria tiada peluang untuk menang lawan saya dan dia mungkin dapat barang yang sangat teruk. Jadi saya dah siap. Okey, itu sahaja. Saya dah siap. Harap ia lebih bersih dari PS5 Ivan. Mari kita timbang. Jadi, mari kita tengok PS5 masing-masing. Punya saya sangat bersih. Saya pasti akan menang. Saya rasa saya yang akan menang. Tapi berat J yang akan tentukan siapa juara. Okey, Ayo, jom. sedia. 3, 2. 3, 2, 1. Mari kita mula. Saya menang pusingan ini. Punya saya turun sebab ia lebih berat. Saya sepatutnya cuba lebih keras. Oh ya, alat apa yang awak guna? Oh, saya guna pemutar skru elektrik. Wah, itu memang power. Saya pun tak tahu macam mana awak boleh kalah. Saya cuma dapat penyapu J. Baiklah, awak boleh ambil itu. Mungkin ia dah rosak. Okey, baiklah. Mari kita teruskan ke pusingan seterusnya. Jadi, ia tak berbau apa-apa jelasnya. Tapi nampak macam kasut jenis tertentu. Mungkin Jordan, mungkin Nike biasa, mungkin Adidas. Ia agak berat, mungkin Air Max. Oh, itu akan jadi sangat bagus sebab mereka sangat mahal dan sangat cantik. Tapi saya betul-betul nak tahu apa di dalam. Jadi mari kita pilih alat kita. Kawan-kawan, tengok ini jelas sekali. Ini bukan kerusi, ini bukan bola, ini bukan pin. Ini jelas sekali bahawa ini adalah kasut. Jadi, mari kita pilih alat. Oh, nombor 7. Nombor bertuah 7 kali ini. HMM. Nampaknya ia adalah pisau kotak pasir untuk kanak-kanak. Tapi tahu tak, ia ada beberapa pilihan. Awak dapat pelbagai alat macam garpu, penyodok dan penyodok mini. Mereka mungkin berguna. Jadi saya mungkin akan cuba untuk keluarkan sneaker itu. Yang ini 18, wow. Pencampur. Oh, saya rasa ini akan berfungsi dengan baik. Kita dapat bintang. Mari kita mula dengan bintang ini. Jom, ayo. Okey, bintang ini memang tak berfungsi. Apa kasut itu? Saya tak pasti. Ia berwarna oranye dan hitam. Kita kena lihat apa di dalamnya. Tunggu, apa itu? Adakah itu yang saya fikirkan? Adakah itu tanda tangan? Saya rasa itu tanda tangan Messi. Barang ini sangat bagus. Saya perlu buang semua kotoran dan saya pasti akan simpan ini. Saya rasa saya buang masa terlalu banyak. Apa yang perlu saya buat di sini? Masa untuk kita buat kek lumpur. Guys. Oh, ya Tuhan. Ia terbang ke mana-mana. HMM. Beberapa kasut oranye. Tak apa, saya tak cukup masa. Sekarang masa untuk sebelah yang lain. Apa ini? Ini pelik. Ada tulisan di atas kasut. Mesti sangat lama. Tapi mari kita teruskan. Baiklah semua, saya rasa ini yang terbaik saya boleh lakukan. Saya tak rasa Maria boleh kalahkan saya. Saya akan simpan boot bertanda tangan Leo Messi ini. Mari sayang. Okey. Saya dah siap. Sebenarnya, yang ini agak bersih. Tak ada gumpalan di mana-mana. Wah, kita dapat boot bola sepak. Ya, tapi walaupun saya menang, saya tak betul-betul nak ini.
Tengok ia rosak oleh sejenis penanda. Apa maksud kamu? Ini tanda tangan Ronaldo. Ini sangat berharga. Tolong berhati-hati dengannya. Okey. Baiklah. Memang jelas siapa yang akan menang. Baiklah, mari kita lihat. Okey, sedia. 3, 2, 1, mula. Oh ya. Boleh saya. Saya boleh jual ini kepada kamu untuk $20. $20. Okey, saya akan ambil. Okey. Mana Saya duitnya? akan beri kamu kemudian. Tidak. Baiklah semua, jadi masa untuk pusingan baru dan saya sebenarnya ingin menguji intuisi saya dan saya akan cuba meneka apa di dalam ini. HMM, pelik. Sesuatunya beritahu saya bahawa barang ini berkaitan dengan seorang YouTuber. Baiklah, untuk ini, saya akan guna nombor 3. Mari lihat apa ini. Oh, pedang Minecraft. Kamu tahu, ini agak bagus. Kawan-kawan, jika saya Maria, saya sendiri akan mula risau kerana dia berdepan dengan seorang master pedang sebenar. Boleh tak kamu potong itu? Saya harap tiada siapa nampak. Ya, pasti. Terima kasih. Oh, ini agak berat. HMM. Saya rasa ini mungkin sebuah monopoli atau buku besar. Saya tak tahu. Tapi kita kena cari tahu. Sekarang masa untuk pilih barang saya. Saya harap saya dapat nasib baik. 21. Oh, saya rasa ini vakum berus. Baiklah, mari lihat bagaimana ia berfungsi. Oh, syukur ia tak pecah. Oh, tidak, kawan-kawan. Ia pecah. Baiklah, saya dapat 2 alat sekarang. Mari lihat apa yang saya boleh buat. Jadi ini pusingan terakhir. Jadi saya perlu berusaha sebaik mungkin dengan 2 bahagian ini betul. 3, 2, 1, mari. Oh, ia tak betul-betul berfungsi dengan 2 bahagian ini. Jadi kita dapat sedikit liputan di sini. Ayo, mari guna bahagian yang lain. Saya akan cuba bahagian belakang. Ayo. Oh, apa itu? Itu sesuatu. Terlalu banyak habuk itu kelihatan seperti logo MRBiz. Adakah ini bekas MRBiz penuh dengan wang tunai? Saya tak sabar nak lihat apa di dalamnya. Mari buka. Okey, mari kita mula. Tapi saya rasa kita patut pusing ini macam ini, pasang ini. Nope. Nope. Oh. Guys, aku rasa lebih baik kita cucuk dengan hujung ni. Ini tak berfungsi. Oh. Sekarang kita vakum semua kotoran ni. Apa ini? Kawan-kawan, saya rasa ini logo MRBiz. Mungkin ada duit di dalam. Saya perlu cepat. Ayo. Saya buat apa yang saya boleh. Kawan-kawan, masih banyak kotoran di dalam pada bekas ini. Tapi saya harap kita boleh buka dan dapatkan wang tunai. Jom kita timbang dengan Maria. Saya dah siap. Oh, ini kelihatan seperti beg bimbit dengan logo Mr. Beast dan ada sesuatu di dalamnya. Saya betul-betul harap ni duit dan saya boleh menang. Baiklah, Maria. Kamu tahu apa ini kan? Ya, Sedikit wang tunai. Sebenarnya mereka kelihatan sangat serupa dari segi kotoran. Tetapi mari kita lihat yang mana sebenarnya lebih ringan pada skala. Saya betul-betul nak dapatkan wang ini. ya. Bagaimana kalau ada $10 di dalam? Mari kita lihat. 3, 2, 1. Jom. Ya, saya dapat wang itu. Tahniah, Maria. Awak menang pusingan ini. Boleh tolong saya buka beg bimbit dengan wang saya di dalamnya? Baiklah. Mari kita lihat hadiah awak. Apa? Aku boleh dapat benda tu, Kate? Tak mungkin. Boleh saya dapat sedikit? Tidak. Masa untuk pusingan seterusnya. Tunggu. Untuk pusingan ini mereka hanya mahu kita bersihkan batu. Baiklah. Mari kita lihat alat apa yang akan kita gunakan. Nombor 24. Mari kita lihat barangnya. Tuh, apa ini? Penggali mini. Nampak menarik. Saya mahu mencubanya. Kawan-kawan, saya tak pasti kalau penggali mini ini cukup bagus untuk bersihkan keseluruhan batu ini atau apa sahaja di dalamnya. Tetapi kita boleh cuba dan cuba kalahkan Maria lagi. Dia kalahkan saya kali terakhir. Tetapi kali ini saya akan kalahkan dia. Baiklah, kawan-kawan. Pusingan seterusnya. Dan barang ini kelihatan seperti krosan. Maksud saya, lihat bentuknya, semuanya. Bagaimanapun, jangan buang masa lagi. Terus ke akuarium. Ayo. 2. 1 tumit. Ini agak tajam dan runcing. Mari kita uji dengan 1 hentaman besar.
Baiklah, mari kita hidupkan dan masa berjalan. Saya perlu belajar cara menggunakannya. Ayo, penggali. Kita perlukan lebih kuasa. Cedok ia. Ya, A little baiklah. longer than Kita a few dapat minutes kerosakan. later. Baiklah, saya rasa ini tidak berfungsi. Lihatlah jempit yang cantik ini. Perlu berhati-hati supaya tidak merosakkannya. Lihat, ia hampir bersih. Saya hanya memerlukan 2 hentaman. Sekarang saya hanya perlu ukir semua butiran kecil di bawah joystick. Setiap gram penting. Teringin juga nak tahu macam mana keadaan Ivan sekarang. Tinggal sedikit masa. Ayo, buat sesuatu. Tolong. Dan masa telah tamat. Baiklah, saya rasa saya telah buat sedikit kerosakan dengan penggali mini ini. Mainan yang cukup baik, jadi inilah yang saya dapat. Ia mempunyai sedikit kotoran. Tetapi saya berharap Maria mempunyai lebih banyak kotoran dan saya akan menang pusingan ini. Dan menangi keseluruhan video mereka. Jom kita timbang dan lihat beratnya. Baiklah, masa tamat. Ini kelihatan cukup bersih. Maksud saya, tiada serpihan, tiada apa-apa. Ya, saya rasa saya mungkin menang. Baiklah, mari kita timbang gamepat kita. 3, 2, 1, mula, ayo. Ya, mari kita pergi. Tahniah, Maria, alat apa yang awak dapat untuk bersihkan gamepat awak? Saya dapat 1 tumit. Wah, awak tahu, saya dapat penggali mini yang saya cuba cedok dalam gamepat, tetapi ia tak begitu berkesan. Ya, tetapi awak tahu sekarang awak dapat hukuman. Oh tidak, saya betul-betul terlupa tentang itu. Haha, jom pergi. Baiklah, jom pergi. Kawan-kawan, saya benar-benar pasti saya akan menang, tetapi nasib tidak memihak kepada saya hari ini. Masa untuk hukuman awak. Lakukan, ayo. Ini minuman sejuk. Kau tahu apa nak buat. Ini nampak menakutkan, tetapi saya hanya akan melakukannya selepas kalian tekan butang suka. Mula. Baiklah, 3, 2, 1. Terima kasih semua kerana menonton video ini. Pastikan untuk suka, langgan dan komen. Terima kasih banyak. Selamat tinggal semua. Hai semua, Ivan di sini dan cuba tengok kereta ni. Jika anda membersihkan kereta, anda boleh menyimpannya. Kami akan bersaing untuk kereta yang sama bersama rakan saya Stanley. Alat pembersihan kami akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Siapa yang membersihkan kereta dengan terbaik akan menyimpannya dan yang kalah akan menghadapi hukuman yang berat. Guys, siapa yang anda rasa akan menang cabaran ini? Suka jika anda di pihak saya dan langgan jika anda di pihak Stanley. Dan by the way, guys, jika anda lupa cara melakukannya, ini dia. Saya akan sangat gembira dan untuk menjadikan cabaran ini adil, kereta kami akan dinilai oleh pengadil. Dia adalah pengurus teratas syarikat kereta besar, tetapi dia ingin kekal tanpa nama. Jadi kami akan memanggilnya MR, tanpa nama. Ingat, anda ada 60 minit untuk membersihkan kereta itu. Dan masa bermula sekarang. Wah, kereta ini kotor. Adakah kita mampu membersihkannya? Yap. Saya pun tak pasti sekarang. Kenapa ia diliputi lumpur? Saya akan menang. Tetapi saya akan menyimpannya sehingga saya berumur 18 tahun supaya saya boleh memanjur. Tidak, saya akan membersihkannya lebih baik dan saya dapat menyimpannya. Saya akan membersihkannya lebih baik daripada Tidak, pencucian kereta. saya akan. Baiklah, mari mulakan. Saya akan pergi ke bahagian Ya, saya. Anda lakukan bahagian anda. Masa untuk memutar roda dan mendapatkan Mari pencucian kita kereta. mulakan. Ayo. Saya mahu sesuatu yang betul-betul bagus. Mungkin seperti pistol air. Pistol air bagus. Pistol air. Jom. Ini kelihatan seperti pistol air yang sangat maju. Saya rasa saya akan melakukan banyak kerosakan dengan yang ini. Baiklah, semua saya berharap saya dapat pencucian kereta sebab jika saya dapat pencucian kereta ini akan bersih dalam masa singkat. Oh, apa agaknya saya dapat? Berus gigi. Bagaimana saya nak bersihkan kereta besar ini dengan berus gigi kecil? Saya tak akan menang. Sekurang-kurangnya ia berus gigi besar. Apa? Berus gigi ini saiznya sama dengan kereta. Saya akan bersihkan kereta ini dalam masa singkat. Oh, lihat betapa bersihnya itu. Katakan hello kepada kawan kecil saya. Ini hebat. Semua. Mari kita bersihkan bahagian tayar. Guys, saya betul-betul nak lihat warna kereta ini. Jangan lupa tingkap depan. Saya tahu ia kelihatan laju dan berkuasa, tetapi ia tidak membersihkan sebarang lumpur. Ia tidak betul-betul berfungsi. Anda tak boleh guna berus gigi tanpa ubat gigi. Saya akan kembali sekejap, guys. Okey, guys. Ubat gigi dah dapat. Saya dah bersedia nak bersihkan kereta ni. Mari letakkan sedikit ubat gigi pada kereta. Itu sepatutnya cukup. Terima kasih, Encik Ubat Gigi. Tugas anda di sini selesai. Ini akan jadi cepat.
Saya tertanya-tanya apa yang Stan dapat. Ia berfungsi lebih baik. Saya rasa, saya harap sekurang-kurangnya ia berbau wangi. Tunggu. Kereta ini biru. Ia berfungsi. Oh, guys, ia mula tanggal. Saya ada idea. Mari hantar mesej kepada Stan. Lihat itu. Ia sebenarnya berfungsi. Saya pasti boleh semburkan sedikit air. Ini sangat lambat. Mesej saya sudah siap. Boleh tolong ambil gambar ini dan hantar kepada Stan. Yep. Terima kasih. Emotional, damn it. Sekarang mari beralih ke mod Ultra. Oh, guys, saya sudah boleh nampak warna. Ia biru. Mari teruskan. Oh, anda kembali. Tolong beritahu saya Ivan sedang lakukan lebih teruk daripada saya sebab ini sangat sukar. Sebenarnya, saya dapat mesej. Apa? Itu sahaja yang dia bersihkan setakat ini. Saya akan menang dengan mudah. Hey, Stan. Tak sangka saya, kan? Ivan, Anda tahu saya akan menang, kan? Dan anda akan basah. berhenti. Anda buat saya basah. Boleh tolong saya? Boleh basahkan kereta Baiklah, saya? mungkin sedikit. Di mana anda mahu? Dekat tingkap besar. Ni. Ini dia. Saya akan beri anda sedikit kelebihan, tetapi saya masih akan menang. Okey, saya akan ke bawah Terima sini. kasih. Ivan, sebenarnya membantu cukup banyak akan jadi lebih mudah sekarang. Saya gunakan alat ini sepenuhnya. Saya basahkan kereta supaya lebih mudah dibersihkan. Mari beralih ke alat seterusnya. Baiklah, mari putar. Tolonglah, jangan aitik bodoh itu. Saya juga nampak cawan itu sangat bodoh. Tolong, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Itu menarik. Cukuplah dengan berus gigi ini untuk hari ini. Saya perlukan alat baru sekarang. Sekali lagi, saya harap dapat pencucian kereta sebab ia akan jadi sangat bagus jika saya dapat pencucian kereta sekarang. Lebih kurang macam itulah. Ini pada dasarnya adalah pencucian kereta, betul. Saya akan menang Tiada sekarang. cara saya akan pakai ini. Pakaian badan dibuat daripada tisu. Mari putar lagi. Baiklah. Ini nampak sangat pelik pada saya. Boleh tolong kaburkan muka saya? Terima kasih. Itu lebih baik. Ini terlalu kuat. Saya ada kuasa. Ini jauh lebih baik daripada berus gigi. Lihat betapa bersihnya ini sekarang. Okey, mari kita mulakan. Awak tahu tak? Saya akan naik ke atas bumbung supaya saya boleh mula membersihkan. Masa untuk bersihkan kereta ini. Ini jauh lebih baik daripada berus gigi. Apa yang awak ketawakan? Ini sebenarnya berkesan. Tahu tak? Ayo, bersihkan lapisan pertama dulu. Saya harap alat seterusnya ada yang dengan air lagi supaya senang nak bersihkan sebab ini sangat kering. Ini tak bagus. Bagaimana jika saya cuma meluncur? Saya rasa itu tak buat apa-apa. Saya rasa saya agak lambat. Jadi, mari kita tingkatkan. Tahan kejap. Saya ada idea. Awak tahu tak betapa kuatnya benda ini? Lihat jetpack ini. Sekurang-kurangnya itu buat sesuatu. Awak tahu tak, mop ini sesuai untuk tingkap. Mari kita mulakan dengan tingkap sisi. Lihat betapa bagusnya benda ini. Ia akan kelihatan baru sekejap lagi. Saya benar-benar nak menang kereta ini. Saya harap saya buat lebih baik dari Stanley. Nope. Saya yakin Ivan sangat cemburu sekarang. Ini lebih baik daripada minigun airnya. Saya penat dan saya rasa saya dah buat cukup. Mari kita ke alat seterusnya. Tapi sebelum itu, nak perlukan sedikit. Ayo, semua orang suka perlukan. Kawan-kawan, saya ada rancangan bijak bagaimana nak menipu dengan roda ini. Jadi saya ada dua magnet ini. Saya akan letakkan satu magnet pada item yang saya mahukan, yang tentunya ialah pencuci kereta yang terbaik di sini. Dan magnet kedua akan diletakkan pada anak panah. Jadi secara teori, bila ia berpusing, ia patut menangkap magnet dan saya akan dapat pencuci kereta. Kawan-kawan, jangan beritahu Stanley tentang rancangan bijak ini. Baiklah, masa untuk putar roda lagi. Sesuatu yang normal, sesuatu yang normal. Tolong, sesuatu yang normal. Apa itu? Adakah gerakan tarian saya begitu teruk? Yep. Saya sangka sihir saya akan berfungsi. Ini pun bukan sarung tangan yang betul. Ia seperti tangan mop. Saya boleh buat cermin dan mungkin tingkap dengan ini. Okey, ini mungkin berkesan. Ini mungkin berkesan. Mari kita putar. Magnet tak melekat. Rancangan saya tak menjadi.
Saya rasa kita kena putar secara biasa. Tolong sesuatu yang baik. Tolong sesuatu yang baik. Penyembuh tekanan. Tak mungkin. Saya tak perlu pun menipu dengan nasib ini. Masa untuk mula membersihkan cermin dan tingkap ini. Sekarang saya ada banyak air untuk bekerja. Pasir ini akan terkeluar terus. Datang sini, datang lihat ini. Lihat betapa mudahnya ini terkeluar. Salah satu yang terbaik yang saya pernah ada. Mari kita mula dengan tingkap lagi. Tengok betapa hebatnya Ini ini. sangat menarik. Tapi macam mana nak hidupkan ini? Mudah. Ini memang cool. Selamat datang ke parti bui saya. Setengah jam. Baiklah, cepat. Ini akan mencuci banyak. Saya perlukan sesuatu yang sangat baik yang dapat menanggalkan semua pasir dengan cepat. Tunggu, saya lupa tentang tayar juga. Mereka dilitupi sepenuhnya. Saya perlu menang kereta ini. Jika saya boleh menang kereta ini, ia akan jadi sangat baik. Okey, mula berfungsi. Saya cuma perlu lakukan 3 kali lagi. Kawan-kawan, awak mungkin perasan warna buainya hijau, tapi jangan kisahkannya. Ia akan jadi sangat bersih pada akhirnya. Ia akan bersinar. Saya janji. Awak tahu tak, selepas ini, saya akan jadi sangat mahir dalam mencuci kereta. Saya akan buka perniagaan cuci kereta sendiri. Saya akan panggil ia Wetstand. Dan saya akan jadi pencuci kereta. Ia nampak seperti aiskrim. Saya hampir nak makan. Baunya sangat sedap. Kenapa saya cuba pun tak tahu. Baiklah, kawan-kawan. Mari tukar muncung dan dapatkan air. Kita mulakan. Cuba lihat itu. Sangat bersih. Lihat ketulan besar ini. Tunggu, biar saya ambil air lebih. Lihat ini. Ini sangat bagus. Kereta ini akan bersih dalam sekejap sahaja. Oh, tidak, kawan-kawan. Saya baru sedar. Saya belum bersihkan apa-apa di sebelah ini. Benda ini sangat kuat. Tunggu, saya akhirnya dapat lihat bahagian dalam. Bagaimana jika ini terbuka? Ya Tuhan, ini sangat bagus. Saya dah hampir siap. Mari kita teruskan. Bagaimana jika saya buka pemegang dan saya boleh buka pintu? Tak mungkin. Ia berkesan. Nampak sangat bagus di dalam. Tonton dan belajar. Baiklah, ada sedikit yang terkeluar. Kita teruskan. Apa kata kita tukar tempat saja? Masa untuk bekerja pada cermin ini juga. Apa? Saya hanya ada 20 minit lagi. Bagaimana? Saya belum pun buat bahagian bumbung lagi sebab saya jatuh tadi. Sekarang, mari kita buat kerja gila. Ya, saya perlu pilih sama ada saya lakukan lebih cepat atau saya dapatkan alat baru atau jika saya dapatkan alat yang betul-betul teruk. Tetapi ini sudah terlalu kuat. Saya perlu dapatkan alat baru. Di mana campurnya? Mari ambil campur. saya sangat seronok dengan ini dan ia berfungsi dengan baik. Tetapi tayar masih penuh dengan kotoran bumbung belakang juga dan masa tidak banyak lagi. Jadi mari kita beralih ke alat seterusnya. Betul, saya hanya ada sedikit masa lagi. Saya berharap saya akan dapat sesuatu yang baik. Ayo, tolonglah. Saya dapat cuci kereta. Akhirnya. Itu sesuatu untuk cuci kereta. Baiklah, ini masa untuk pusingan terakhir. Harap-harap sesuatu yang sangat baik. Pembersih. Akhirnya seseorang akan bantu saya bersihkan benda ini untuk saya dan saya tak perlu buat apa-apa. Apa sebenarnya ini? Ia seperti hover. Saya sepatutnya simpan sahaja sarung tangan. Ini dia. Ayo, mula membersihkan. Hanya penghantaran alat sahaja. Apa? Bagaimana dengan ini? Seperti $100. Saya akan beri kepada anda dan anda bersihkannya. Tidak. Hanya penghantaran alat sahaja. Hei, di mana wang saya? Oh, dia sudah lama pergi. Mari kita bekerja. Anda tahu tak, mari kita kekal positif. Robot ini akan lakukan semua kerja untuk saya dan saya boleh duduk santai. Nampaknya ini semua terpulang kepada saya untuk bersihkan kereta ini dengan tangan. Kita mulakan. Masa untuk tayar. Kawan-kawan, saya ada 4 daripadanya. Mari ambil satu lagi. Ayo. Saya tertanya berapa banyak masa yang tinggal. Saya perlu cepat. Ayo. Saya harap kawan-kawan lakukan kerja yang baik dan kereta-kereta bersih. Rasanya saya kalah. Saya mahu kekal positif, tetapi Kawan-kawan, saya teringat. Saya ada baldi besar. Hati-hati, jangan tergelincir. Oh, ya, ini akan mengubah segalanya. Saya basah kuyup. baiklah, hoodnya sedikit lebih bersih jadi semoga ia berfungsi pada HUD.
Saya patut dapatkan kereta ini. Saya akan bersihkan kereta ini. Saya akan menang kereta ini. Saya akan kalahkan Stan. Ayo. Bercakap tentang Stan, mari kita periksa dia. Stanley, apa ini? Betulkah ni apa yang kau fikir sebenarnya? Ambil semula ini. Ini bukan salah saya. Roda nasib ini asyik memberi saya benda remeh seperti sarung tangan, seperti berus gigi dan sekarang ini tidak berfungsi pun. Baiklah, Stan. Semoga berjaya dan jangan kotorkan tangan anda. Tangan kotor. Saya boleh lakukannya dengan tangan. Saya akan guna ini. Anda tahu apa itu akan berfungsi? Menggilap ia sudah berfungsi pada bahagian yang agak bersih, tetapi saya ragu ia berfungsi pada ini. Ini harapan terakhir saya. Mungkin saya boleh menggilap tingkap dan bonet serta lampu. Tidak kelihatan terlalu teruk. Kawan-kawan, hampir siap dan masa hampir tamat. Sentuhan akhir terakhir. 5 minit. Apa yang akan saya lakukan dalam 5 minit? Itu memberikan agak banyak. Saya akan fikirkan yang itu. Ya, mari mula menggilap tingkap ini. Ayo, jangan berlengah. Cuma membersihkan sedikit habuk daripada semua benda. Bagaimana saya boleh lupa tentang bahagian belakang? Dan sudah selesai. Kawan-kawan, tahu tak? Saya sangat gembira dengan apa yang telah saya lakukan. Ayo, ia sudah hampir bersih sepenuhnya. Baiklah, saya tertanya-tanya bagaimana Stanley melakukannya. Tetapi saya akan berehat di dalam kereta. Wow. Baiklah, Stan, Hakim hampir sampai. Tidak lama lagi kita akan tahu siapa yang mendapat kereta baru. Mestilah saya. Kau nampak tak betapa bersihnya kereta saya? Kereta saya memang berkilat. Ia sepenuhnya bersih. Saya pasti akan menang. Dan anda akan dapat hukuman. Tidak mungkin. Kereta saya kelihatan seperti baru keluar dari kilang. Tetapi di sana, dia profesional kita. Hello, Tuan. Hello, tuan-tuan. Terima kasih. Kami gembira anda di Apa sini. tempat ini? Walau bagaimanapun, saya akan pergi dan menilai kereta-kereta. Kami tak perlukan hakim pun. Saya sudah menang. Baiklah, kawan-kawan. Adakah anda bersedia untuk dengar siapa pemenangnya? Siapa yang akan pulang dengan kereta ini? Ya. Dan pemenangnya adalah tentunya Ivan. Ya, selamat tinggal yang kalah. Oh, ini tempat duduk penumpang. Boleh awak bergerak. Curang. Ia tak buka. Apa gunanya dia dapat kereta kalau dia tak boleh buka pintu? Hey, Ivan, kunci awak. Oh, ya, terlupa tentang itu. Baiklah, sekarang kita boleh buka. Pemenang kita. Dan yang kelakar, ini bukan pun kereta dia. Ivan, awak tak cukup kebuat perkara pelik ni berulang-ulang kali. Ini bukan pun kereta awak. Oh, ya, betul. Kita teruskan hukuman. Tak payah. Ambil J kereta ni. Jom. Awak dadah bersedia. Kita tak perlu buat ini. Saya boleh bersihkan lumpur dari badan saya dan pergi. Bukan. Masuk. Dan kita akan letak beberapa baldi lumpur di kepala awak. Jom, kawan. Masuk dalam 3, 2, 1. Ayo, tuang pasir itu. Ini menjijikan.